Assalamualaikum. Kami dari kumpulan 4 dari kelas PK5 akan membentang wacana ilmu melalui pelbagai medium untuk melengkapkan pelaksanaan pentaksiran berterusan 3 untuk kod khusus CWCP 1042 penulisan akademik. Nama saya ialah Siti Hazira Alia binti Mak Yusuf. Dan saya Syamilia binti Mat Rosli. Baiklah, sebelum kita mengupas isu tentang wacana lebih lanjut, saya akan memperkenalkan apa itu wacana. Wacana memainkan peranan penting bagi memastikan penyampaian idea dan hujah disampaikan secara jelas, tersusun dan berkesan. Dua aspek utama yang membentuk wacana yang baik ialah keutuhan wacana dan penanda wacana. Keutuhan wacana ini merujuk kepada kesatuan makna, hubungan antara ayat serta peranggan melalui semantik, leksikal, gramatikal dan fonologi. Manakala penanda wacana pula berfungsi sebagai penghubung idea bagi mewujudkan kesinambungan dan kelancaran teks. Dalam pembentangan ini, kami akan menganalisis keutuhan wacana dan kejelasan penanda wacana dalam artikel Dewan Bahasa Pustaka yang dipilih untuk memastikan pemahaman yang lebih optimal. Dan ini adalah artikel yang kami pilih untuk dianalisis yang bertajuk Wacana Agama pada Era Cyber dan Digital. Baiklah, kini saya akan menerangkan maksud bagi setiap domain keutuhan wacana. Yang pertama, keutuhan semantik. Hubungan ini dapat dilihat dari dua segi, iaitu hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana dan hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Yang kedua, keutuhan leksikal. Berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang berulang dan sesuai dengan makna atau fokus yang ingin disampaikan. Keutuhan gramatik pula merujuk kepada struktur tata bahasa yang betul dan hubungan ayat yang lancar. Manakala keutuhan fonologi ialah sebutan dan intonasi yang tepat bagi mewujudkan kefahaman dan kesan penyampaian yang baik. Seterusnya, penanda wacana. Penanda wacana terdiri daripada 3 jenis, iaitu penanda kronologi, penanda organisasi dan penanda idea. Penanda kronologi ini memberi pengertian kepada persoalan berkaitan dengan waktu. Penanda organisasi berfungsi untuk mempertautkan sesuatu bahagian wacana dengan bahagian yang lain. Manakala penanda idea menghubungkan antara fakta dengan fakta dan idea dengan idea yang berfungsi untuk mengembangkan idea, pertentangan idea dan hubungan idea. Seterusnya kita beralih kepada analisis wacana dalam artikel. Pada bahagian pendahuluan, keutuhan wacana yang saya dapati adalah semantik. Contohnya, perkembangan teknologi, maklumat dan komunikasi ini telah meningkatkan tanggungjawab kita dalam urusan dakwah dan pendidikan. Ini menunjukkan kesinambungan makna dalam topik sama, agama dan teknologi. Kedua, keutuhan wacana leksikal. Contohnya, perkembangan teknologi, maklumat dan komunikasi era ledakan teknologi. Kata-kata seperti ini diulang beberapa kali. Ini menunjukkan contoh keutuhan wacana leksikal. Seterusnya, saya juga mendapati ada keutuhan wacana gramatik dalam artikel ini. Ia
hampir sama dengan leksikon, namun penggunaan ni lebih kepada kata hubung untuk menunjukkan hubungan logik antara ayat dan mengelakkan pengulangan subjek untuk pastikan dalam kesinambungan ayat. Yang keempat, keutuhan wacana fonologi. Contohnya, perkembangan teknologi maklumat dan komprehensi ini telah meningkatkan tanggungjawab hampir sama dengan keutuhan wacana yang pertama, tapi terdapat pengulangan bunyi vokal seperti an dalam pendidikan dan keagamaan yang memberi kesan harmoni dalam fonologi. Dalam artikel ini juga terdapat penanda wacana seperti penanda wacana organisasi dalam era ledakan teknologi ini untuk menunjukkan situasi semasa. Kedua, penanda wacana penanda idea seperti hal ini dan juga namun begitu. Seterusnya, untuk perenggan yang ketiga dan keempat, keutuhan wacana yang saya dapati ialah simetik. Kita dapat contohnya jika kita ingin membicarakan tentang ruang cyber dan perkembangan media dalam wacana keagamaan. Di sini yang dihubungkan dengan di sini perlulah kita bijak urus dan memanfaatkan peluang ini. Setiap ayat ini saling berkait. Ini menunjukkan wacana ini adalah simetik. Yang kedua, keutuhan wacana leksikal. Teks ini contohnya ruang cyber tu diulang beberapa kali. Pengulangan ini mengekalkan fokus pada tema utama iaitu hubungan antara kemajuan teknologi dan peranan manusia. Yang seterusnya, keutuhan wacana dari segi gramatik pula dalam perenggan ketiga dan keempat ini, penggunaan kata ganti nama kita dan hal tersebut untuk mengekalkan kesinambungan subjek. Ayat ini berhubung secara logik dan tersusun. Contohnya, kadangkala realiti semasa tidak memberi kita pilihan, atau contoh lain, sebaliknya hal tersebut mewajibkan kita untuk menangani secara positif. Yang keempat, keutuhan wacana yang saya dapati dalam perenggan ketiga dan keempat adalah fonologi. Pengulangan bunyi an dan i dalam contohnya kemajuan, kemudaratan. Penanda wacana dalam artikel dalam perenggan ketiga dan keempat adalah penanda idea dan penanda organisasi. Contohnya, jika serta kadangkala sebaliknya dengan hal demikian. Untuk perenggan kelima, keenam dan ketujuh, keutuhan wacana yang saya dapati juga adalah simetik yang menunjukkan kesinambungan bagi tema agama dan teknologi. Contohnya, wacana keagamaan memerlukan penyesuaian untuk mencapai matlamat yang jelas dan berkesan. Dan disambung dengan kemajuan teknologi membolehkan wacana memasuki dunia transformasi digital. Yang kedua, keutuhan wacana leksikal. Terdapat pengulangan seperti wacana keagamaan dan reka bentuk wacana buku. Pengulangan ini memastikan pembaca kekal dengan topik utama iaitu penyebaran wacana agama melalui pendekatan moden. Yang ketiga, keutuhan wacana gramatik. Kata ganti nama tidak digunakan secara langsung, tapi struktur ayat kekal konsisten dan formal. Contohnya dalam konteks. Contohnya penggunaan perkataan dalam konteks ini bukan hanya tetapi juga pada era teknologi moden. Yang keempat, keutuhan wacana fonologi. Pengulangan akhiran bunyi an seperti yang hampir sama dengan perenggan-perenggan lain iaitu pemahaman, kemajuan yang menjadikan wacana lebih harmoni dan mudah diikuti. Contoh ayat, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan berbincanglah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Akhir sekali, untuk perenggan kelima, enam dan tujuh, penanda wacana yang terdapat dalam setiap perenggan ini adalah penanda organisasi dan penanda idea. Contohnya seperti sejajar dengan dalam konteks ini, bukan hanya serta.
Penanda wacana dan keutuhan wacana yang saya dapati di dalam perenggan ini ialah penggunaan penanda wacana walaupun dan juga walaupun ni merupakan penanda idea, iaitu pertentangan idea, manakala perkataan yang mempunyai perkataan juga. Contohnya, hal tersebut juga merupakan penanda idea untuk mengembangkan idea. Keutuhan wacana pula, saya dapati terdapat keutuhan semantik, iaitu kesatuan tajuk atau topik. Contohnya, penyebaran maklumat yang salah dan ucapan kebencian seringkali menghantui ruang ini, manakala akibatnya penyebaran ekstremisme dalam talian boleh menyebabkan kekeliruan dan menjejaskan kefahaman masyarakat, terutamanya golongan muda. Yang ketiga, keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal ni biasanya terdapat dalam setiap perenggan kerana ianya merupakan kata hubung. Contohnya, boleh. Next. Selain itu, seterusnya, penanda wacana yang saya dapati ialah selain itu. Selain itu ni termasuk dalam penanda idea untuk mengembangkan idea. Yang kedua, hal ini. Hal ini ni termasuk dalam golongan penanda organisasi, iaitu untuk mempertautkan sesuatu bahagian wacana dengan bahagian yang lain. Keutuhan wacana yang terdapat dalam perenggan ini adalah keutuhan semantik, hubungan sebab dan akibat. Next. Perenggan seterusnya, penggunaan penanda wacana oleh itu. Oleh itu ni termasuk dalam golongan penanda idea, iaitu untuk menghubungkan idea tersebut. Yang kedua, sesungguhnya, iaitu penanda organisasi untuk mempertautkan sesuatu bahagian wacana dengan bahagian yang lain. Keutuhan wacana yang terdapat ialah keutuhan semantik bagi ayat pertama dan ayat kedua. Yang kedua, keutuhan semantik dari segi laras bahasa yang digunakan, iaitu laras bahasa agama. Seperti yang terdapat di dalam slide, iaitu penggunaan dalil Al-Quran daripada surah Al-Isra'. Seterusnya, keutuhan fonologi, iaitu penggunaan koma untuk mengembangkan ayat serta memisahkan perkataan atau frasa.
keutuhan fonologi ini juga biasanya terdiri dalam setiap ayat. Next. Seterusnya, keutuhan wacana yang digunakan dalam isu yang seterusnya ialah keutuhan semantik, hubungan sebab dan tujuan. Contoh sebab ialah penubuhan institusi agama seperti Universiti Al-Azhar ini. Tujuan penubuhan universiti ini untuk menyebarkan maklumat yang sahih dan membantu masyarakat memahami prinsip agama dengan jelas. Next. Perenggan kedua pula menggunakan penanda wacana juga, iaitu penanda idea untuk mengembangkan idea. Keutuhan wacana yang digunakan ialah keutuhan semantik, hubungan sebab dan tujuan, dan hubungan memperkuatkan isi. Hubungan memperkuatkan isi ni contohnya wacana ini perlu diurus dengan baik agar dapat mencapai matlamatnya, iaitu menyampaikan nilai positif dan mencegah fahaman fanatik serta kebencian. Kestabilan juga memainkan peranan penting dalam usaha membolehkan individu menggunakan media yang lebih maju agar mereka dapat mengikuti perkembangan terkini. Next. Last sekali, penggunaan penanda wacana juga, itu penanda idea untuk mengembangkan idea, dan juga keutuhan wacana, keutuhan fonologi, penggunaan koma, dan keutuhan gramatikal, iaitu perkataan dan untuk mengembangkan idea. Daripada teks iaitu berkaitan dengan kesan positif dan negatif bangsa Melayu. Berdasarkan perkembangan teks tersebut, apa yang saya dapat lihat dapat wacana yang digunakan iaitu software. Penanda wacana software ini di sini kata sebagai penanda ID di mana ia digunakan untuk mengembangkan seseorang disiplin. Dan aspek itu wacana juga dia dapat sebagai nilai pembentukan, iaitu menggunakan konsep peleburan dan menyebutkan in. Di mana kita dapat lihat di dalam teks, iaitu perkataan ruang cyber dan juga ruang bahasa. Ruang cyber adalah kata asal dan ruang baru adalah penggantian yang baru. Penggantian perkataan baru supaya sebuah perkataan itu tidak hilang. Untuk wacana seterusnya ialah keutuhan semantik, iaitu pergumulan sebab dan hasil. Di mana kita dapat lihat mempunyai ruang baru iaitu ruang cyber diwujudkan, maka pelbagai sumber dapat diakses seperti sumber keagamaan, kitab suci, tafsiran dan karya ilmiah dengan mudah. Keutuhan yang ketiga ialah keutuhan kontinuiti, mana penulis menggunakan tanda koma sebagai menyambung satu isi kepada beberapa isi yang lain. Keutuhan yang ketiga. Keutuhan yang keempat pula ialah keutuhan menyaksikan, di mana dilakukan konjik, iaitu penggabungan isi. Di mana kita dapat lihat dia menyebabkan kepada peningkatan akses kepada maklumat dan juga perspektif, iaitu
Kalau nak lihat yang dapat diakses, yang dapat diakses ini tunjuk para bersembah bersama keluarga. Tak cinta dan juga karya ideanya. Keempat ini digabungkan jika dalam konjungan kita menyaksikan konjungan. Tujuan negara kita pula ialah masalah yang penulis mengutip ialah kota air menyebut sebagai tokoh judes. Teks seterusnya ialah sambungan daripada pesan tersebut yang kita bagi. Penanda wacana yang digunakan dalam teks ini pula ialah nama cici. Nama begitu menunjukkan perkataan oleh itu. Kedua dua perkataan ini maka kita sebagai yang ID yang digunakan sebagai mengandung suatu penting ataupun menggunakan itu lebih dalam lagi. Untuk aspek itu pembahasan kedua, dapat saya terkait yang terdapat dalam tulis ini ialah tunjukkan sama wajib di mana penulis menggunakan cukup pengataan di kolom. Dalam yang mengenai suatu isi sebagai penyebaran ada yang kedua, penyebaran yang tidak tepat, ucapan kebencian dan ekstremisme dan konflik. Untuk hal wacana seterusnya ialah kemungkinan selanjutnya iaitu sebab dan juga akibat. Banyak atlet menyalankan ruang serbu menimbulkan cabaran tertentu bagi masyarakat kami. Akibatnya penyebaran kalimat tidak terkait, ucapan kebencian dan juga ekstremisme agama. Dalam perjuangan masyarakat berlaku yang semantik juga tetapi dari aspek sebab kunci-kunci tujuan. Sebabnya adalah sebab ialah cabaran yang ditimbul maka kita perlu meliput informasi digital dan kemudian ikuti soalan cabaran semangat bangsa. Untuk teks kesimpulan maka wacana yang digunakan adalah kesimpulan ini. Ini menandakan keputusan ataupun penutup bincang. Teman-teman wacana seterusnya ialah kerana ia memperhubungkan dua idea yang setara maka juga sebagai tambahan kepada maklumat yang baru. Yang ketiga ialah perkataan yang baik yang juga menandakan cara ataupun kaedah sesuatu tindakan itu dilakukan. Dari aspek kebutuhan wacana pula yang dapat kita lihat terdapat iaitu dalam graf iaitu kata rujukan yang merujuk kepada penggunaan kata NCA dalam ayat ke-8 iaitu kita dapat mengukur pemahaman dari keharmonian antara dapat dikatakan sendiri. Itulah yang ketiga termasuk dalam kronologi. Kita penulis menggunakan daya kompak menyambung sesuatu itu mesti yang barang seperti yang terdapat pada ayat pertama. Ujung yang berakhir pun ialah keputusan jaminan iaitu tanda kubur yang digunakan sebagai pengembangan anjing iaitu dengan dan teks yang seterusnya sebagai lihat terdapat video penentu wacana yang digunakan iaitu oleh itu adalah barang yang besar dari kali ini seterusnya. Untuk penentu wacana oleh itu ia merupakan cukup bagus sebagai pengambil idea. Manakala dulu metode pengambil wacana kita gunakan sebagai penanda organisasi. Untuk kebutuhan wacana pula kebutuhan wacana yang digunakan ialah kebutuhan semantik
iaitu sebab dan tujuan. Keduanya dapat kita lihat iaitu perhubungan kemajuan teknologi telah menyebabkan telah menjadi tujuan untuk masyarakat tu dapat berkembang dengan harmoni. Seperti ayat 1 ni dapat lihat penggabungan kemajuan teknologi dengan nilai agama yang kuat penting agar masyarakat dapat berkembang dengan harmoni, saling menghormati dan mencegah ekstremisme dalam semua bentuknya. Maka penggabungan ini diwujudkan adalah untuk masyarakat itu dapat berkembang dalam kelompok ini. Kemudian selenting yang kedua pula ialah sebab empati. Dapat kita lihat pada ayat yang kedua iaitu memanfaatkan teknologi digital dalam pengendalian suasana agama dengan baik. Dan hasilnya pula ialah kita dapat memelihara keutuhan masyarakat. Ini adalah untuk segi mereka. Dan segi asal dan juga asal. Kemudian yang ketiga ialah teknologi. Juga menggunakan yang paling common dalam teks ini. Dan kemudian yang terakhir ialah parameter. Itu sebut dalam hari satu sebagai penerangan dan satu bentuk iaitu gaya bentuk tembak. Jika teks yang terakhir ialah dapat kita lihat terdapat penggunaan pelanggan wacana bersekali untuk semua. Kedua pelanggan wacana ini merupakan aktiviti sebagai penambil organisasi. Dan keuntungan wacana yang dapat saya dipahami daripada dalam teks untuk menampung kebutuhan semantik iaitu berlaku pelbagai sebab dan juga hasil. Sebab yang berlaku ialah sebab mengikut inilah kepelbagaian budaya yang kita ambil kepelbagaian budaya kita perlu daripada pengalaman dan semua negara. Dia telah mengumpulkan hasil iaitu maklum balas dapat diperoleh dengan cepat. Maksudnya di sini apabila sesuatu masyarakat itu ada pelbagai budaya, maka pengalaman dan sumbangan yang terdapat lebih luas. Maka maklum balas dan juga maklum dan maklumat itu dapat diperoleh dengan lebih cepat dan juga lebih baik. Seterusnya kebutuhan teknologi jika dia pandai komputer dalam teks. Yang terakhir ialah kebutuhan grafik penggunaan kata ibu seperti guide dengan wayang picture. Baiklah untuk sahaja yang ilmu teks dan lain juga sendiri ini sesuai dengan ilmu bahasa untuk terus